Nak tahu tak? Bisnes anda, sale yang banyak juta-juta tu belum tentu menandakan bisnes anda itu sihat. Ramai business owner fokus hanya kepada sale, dan apabila sale naik, dia dah mengatakan, oh, bisnes saya bagus. Tapi bisnes sebenarnya tidak bergantung semata-mata hanya pada sales. Jadi apa yang menentukan sebenarnya bisnes itu berada dalam keadaan yang sihat? Yang pertama, perlu adanya perancangan perniagaan yang teratur. Strategic business plan must be in hand. Yang kedua, dah ada perancangan, mesti ada action plan, mesti ada gerak kerja untuk membolehkan kita mencapai apa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, perlu ada reporting dan monitoring untuk memastikan perjalanan bisnes itu sentiasa berada di dalam ekosistem yang baik, dan akhirnya tak adalah bisnes tiba-tiba pincang, kecundang di tengah jalan tanpa disedari.